di East Coast Longkang Nombor. Ni Longkang ni, nombor ni popular. Saya tak nak sebutkan nama Longkang nombor berapa. Mungkin ada yang tahu tentang East Coast Longkang ... ni. Mungkin pendengar-pendengar di Malaysia, di Brunei mungkin. Ya, apa khabar Auda? Ataupun teman-teman di Kepulauan Riau, di Batam khususnya sedang mendengar. Di Singapura ni ada satu kawasan lah. Ini perairan Singapura ni, ataupun di pantai lah Singapura. Pantai East Coast dia panggil. Dan di pantai East Coast ni ada satu longkang. Longkang Nombor ni ada satu lah. Kalau sebut Nombor ni orang tahu tempatnya, memang cukup terkenal. Dan selalunya longkang itu akan dikaitkan dengan keadaan kehadiran benda-benda misteri. Jadi ini diceritakan oleh seorang pendengar. Bukan cerita hantu, tetapi cerita misteri yang berlaku. Dari mana ni Pak Wan berkongsi pengalaman beliau. Katanya, saya dengan isteri sedang memancing di Longkang Nombor ... ini di kawasan East Coast. Dan sedang memancing sekitar 1 pagi. Saya pada mulanya sedang cucuk umpan masuk ke mata kail. Isteri saya yang panggil, "Bang, sini." Saya fikirkan isteri saya nampak ikan. Jadi saya kata sekejap, "Bang, sini." Isteri panggil lagi. Saya pun tinggalkan joran, menghampiri isteri. Isteri tunjuk terperanjat kisi di atas air laut dekat longkang tu. Ada orang hanyutkan daun. Atas daun tu ada pulut, ada lilin, ada telur. Bukan satu, malah saya nampak ada 3 jenis yang sama. Dia hanyutkan. Tak tahulah siapa yang buat kerja ni, datang dari mana. Saya dengan isteri bila nampak terperanjat. Jadi kata Pak Wan, setelah kejadian itu, saya kata pada isteri, jangan layanlah, ni semua orang tak ada kerja lah. Saya teruskan tugas saya untuk cucuk umpan ke dalam mata kail. Isteri saya pun dah kembali ke tempat duduk. Bila saya nak memancing, saya campak joran ke dalam longkang tersebut. Apabila sedang tunggu ikan untuk makan umpan, saya terperasan sesuatu di atas permukaan air kisi. Nampak benda hitam. Pada mulanya saya fikirkan seaweed ataupun rumpai laut, kata Pak Wan. Apabila saya berdiri makin dekat, saya ambil lampu suluh, saya suluh, nampak macam rambut orang, kepala manusia dalam air. Pada mulanya saya fikirkan ada orang mati tak? Tapi bila saya panggil isteri, saya suluh lagi, kepala dengan rambut tu dah hilang begitu saja. Saya rasa tak sedap, saya terus bungkus, angkat barang-barang saya naik kenderaan pergi pancing dekat Bedok Jeti. Lebih selamat ada orang. Itu saja, terima kasih dari Pak Wan berkongsi pengalaman di Longkang ... di salah sebuah kawasan di pantai